Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Rahmat dalam segmen Vlog Time. Jadi untuk hari ni aku dekat area Kuala Pilah. Nak undur balik dah. Nak pergi balik. Kita nak lalu ni lah. Aku macam bersadang nak lalu Bukit Putu Selama. Hari tu aku dah pernah lalu dah, tapi aku tak tahu lah mana footage aku pergi, hilang. Something happen, maybe adalah benda kan, kita tak tahu. Dan now I'm repeat. Dan sekarang dalam pukul 2 dah. Kita nak jalan-jalan lah, lalu tepi apa, Gunung Angsi. Banyak juga kereta hari ni Hari ni hari cuti pelepasan am untuk Hari Malaysia. Tapi okey lah, Alhamdulillah. Cuaca pun redup, angin tak sebahang panas sangat. Cuma tengah masa aku datang memang panas. Dan nak balik ni Alhamdulillah okey lah cuaca. So depan ni dah Ulu Bendul, tak jauh dah. Hari tu aku datang dengan member aku pergi Gunung Angsi tu, makan kat sini lunch cendol di Ulu Bendul ni. Okey lah dia punya cendol. Memang basah, tekak, melegakan tekak lah. Lepas tu aku makan rojak. Ni rojak, okey gak dia punya rasa dia. Taman Eco Rimba Ulu Bendul. Ramai sih orang, tahu lah cuti. Alright, so kita nak laluan Bukit Putu Selama. Sejuk lah, angin. Sorry dia simpang ke Bukit Putu Selama sebelum wujudnya jalan Bukit Putu baru yang straight je. Okay, jom, let's go. Bismillah. Dia akan lalu dekat ni lah, Star Fresh Agro Park. Lepas tu ada ATV kot kat atas tu. Aku dah tengok daripada sini nak ke luar, daripada Bukit Putu sampai masa berapa lama. Kalau terus tu dalam bawah pada 10 minit kot. Baru turun daripada Angsi ke baru nak naik. Macam ada orang ni. Biasa macam baru turun. Tuan 35. Baru turun pukul 2. Yelah hari tu kita turun pun pukul 1 lebih. Naik dalam pukul 7 pagi. 7.30 macam tu lah. Kita layan. Ada kereta tak apa, kalau kosong sunyi juga, tak syok. Macam ada kereta lah, boleh lah layan. Sebab jalan dia berlumut, jarang orang lalu kan. Kereta dia okey lah, sebab laluan kereta tayar dia 2 kiri kanan. Maksud aku kiri kanan lah, so ada 4 biji. Macam ni tayar ni, motor dia selari. Jadi kau kena agak dekat mana kau kena lalu yang tak berlumut. Layan lah, layan macam tu kan. Sebab dia terlalu perlahan, jadi dia bagi aku jalan. Aku pun bukan nak laju pun. Aku tak ingat kat mana seleku bawah ni kot. Badan nak sampai dah masa tu. Jalan pula licin. Walaupun hujan, dia rasa macam bergoyang-goyang. Ya, aku rasa kat sini. Sebab aku ingat apa ni, gazebo tu. Tapi ada satu laluan dekat area Jelebu kot. Itu memang sedap layan. Left side.
ada glow in the dark. Oh, nice. Ada glow in the dark ah. Oh, dia tengah buat glow in the dark. Nice ah. Menarik, menarik. Oh, aku rasa kat sini sebab gazebo yang sebelah sini. Sini kawasan ni lumut lumut. Apa bahaya. Bagus lah dia dah buat glow in the dark ni. Ke aku yang tak perasan hari tu lalu. Entah. Oh, licin lah sini. Basah. Oh lah, basah. Oh ya, nak pudar. Lama dah lah. Aku je yang tak perasan masa aku datang itu tu. Nampak? Sempit gila jalan ni. Sebab tak ada orang lalu kan. Oh, jauh ke bawah. So, tengok kat map tu nampak. Nampak kat map kan. So, kalau kau first time datang tempat tu kan, better kau buka map. So kau tahu, okey, depan ni kanan, depan ni kiri. Ni aku punya style lah kalau aku tak biasa laluan tu. Lagi-lagi bukit macam ni, ada jalan yang simpang-simpang, nampak. Jalan yang berliku-liku macam ni, memang kau kena buka map supaya kau tahu dekat mana turning dia. Sebab banyak gila lumut sebab orang tak lalu. So dia memang licin. Ni kalau aku lalu atas garisan ni memang bergogah. Mancing bang. Ya betul bang. Iya. So ni jalan dah baru sikit lah. So dia dah kurang kona-kona pak. Dah nak sampai bawah dah. Agak-agak berapa minit? 5 minit, 6 minit. Enam. Tapi belum sampai bawah lagi ni. Belum sampai bawah lagi. Sikit lagi. Hanya lebih kurang dah 8 minit juga. Kalau terus pun dah 8 minit juga aku rasa. Jalan dah baru. Kebol? Serius lah? Kerja 9 boleh bila man main pickleball. Mantap lah. Okay, kita dah nak masuk jalan besar dekat bawah. Habis lah pokok tebang. Kat atas highway dia. Sampai dah. Berapa minit? 8 minit. Yeah, 8 minit.
Alright, selesai tu dah. Untuk aku punya shot POV naik ke Bukit Putus Jalan Lama. So, sehingga kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk channel ni. See you guys in next video. Stay tuned, stay safe.